Saiz. Saiz kilo. Oh, jenah. Kasar. Kilo bang, jenah. Pakai gerangan ini. Oh, bro, kasar. Dia nak. Kasar, oh. Oh, jenah. Oh, kasar. 3 kilo. Kan? Oh, not bad. Kilo. Oh, kena sikit. Boleh je oh. Kan gerut-gerut. Boleh lah, saya goreng. 4 kilo dah ni. Kasar pula, boleh riba. Oh, kasar oh. Oh. Boleh riba. Boleh riba oh. Oh. Sebab apa talang? Sebab apa ah? Oh. Asyik. Jenah gerut. Gerut kon. Talang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ni hari kedua aku turun. Semalam aku turun gasak. Ni hari aku turun lagi. So ni kaki-kaki jiga turun oh. Semalam fully jig. Ikan kuat makan oh malam. So ni hari 7 biji kayak turun. Alright, jumpa kat spot. Ada hasil aku up. Tak ada hasil minta maaf. Okay geng, dah sampai spot. Hari aku try main jig je. Jig. Pak semalam dia kuat makan jig. Alright. Alah lucut sayang. Aduh lucut. Kan ingat sangkut. Buat makan. Janganlah lucut. Tolonglah. Kan dapatkan lesen ni. Mana guna ni? Alhamdulillah. Nice. Aku ingat sangkut. Dia mengecik. Anjing. Bangga pakai jig. Awak memang bukan kaki jig. Lalu pakai udang hidup. Sekali pakai jig belanja. Asal boy. Jig jig. 40 gram. Boleh tahan. Jig mata tumpul lah, lucut sendiri je. 1-0. Yo. Pada semalam. Tak percaya ke? Kumpu tanya aku, jig kosong je. Biasa kalau jig pun aku isi udang. Tak ada. Aku standby dah isi udang tu. Tapi aku nak try juga. Jig kosong kan. Alhamdulillah. Pindah spot kan. Kat situ tadi dapat seko. Seko tadi terlepas. Seko land. Saya boleh tahan. Tengok spot 15 meter depan. Malam gasak situ. Pagi lagi angin dah sampai. Kuat lah tu. Kena lipat dengan Wendy yo. Dia orang main kat tengah tu tak tahu macam mana. Aku main tepi-tepi je. Apa-apa hal cabut. Mana ikan nak makan jig ni? Kocik. Oh, hai orang karung. Besar betul karung ah.
Ha. Dah. Jangan lucut. Ah. Saiz poket boleh lah. Salah dah berkucah ni. Macam mana pergi? Jauh lah lagi ya. Oi. 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 Benda ni. Gerut lagi jauh. Angkut pula. Oh, GT. GT. Alamak, sangkut pula. Betul lagi jauh. GT, baby GT. Alhamdulillah, tambah. Ada juga ikan lain. Baby GT. Perut boncet. Makan apa kau? Gari dulu. Alhamdulillah. Lucu tu. Rasa tadi. Aduh. Atuk rasa-rasa. Oh. Janganlah lucut. Asyik lucut je ni hari. Jenah. Barulah dapat jenah. Alhamdulillah. Poket. Dua-dua mata dalam mulut dia. Jenah. Gari. Nampak penuh sikit gari ni. Alhamdulillah. Dia nak poket namanya. Jauh. Aduh. Apa kali lah ni? Ya Allah. Kasar-kasar. Tak ada yang kasar dah? Ada seekor. Tak kasar mana pun. Ha. Tak sampai sekilo pun. Tak sampai sekilo. Ni tu. Tak saiz ni tu. Ha. Oh, tak saiz pun sedap. Ha. Ini kecil ni. Semalah. Oh, semalah lagi tebal ni. 3-4 ekor straight makan. Oh. Kau buat malu aku je. Kalau kat situ sini banyak. Ha. Sini kalau naik ni rasa aku dah 5 ekor aku dah. Ni, saiz ni. Ha, semalam aku main sini, aku tak main part lain. Satu putus. Oh, aku ingat sangkut. Aku jerk dia tekan. Tapi rasa aku bangsa lain tu. Tak tahu lah, yang dia ni makan dah tahu dah. Bergetar kakak. Dia makan dah tahu. Dah katam lah. Aku main sini 14-15 meter. Jig merah ni dia tak nak. Jig hijau aku dah putus. Jig hijau aku tadi pakai hijau 40 gram. Ada. Oh, cik. Kocik. Oh. Dah. Oi. Gelama weh. Gelama besar. Gelama besar. Besar macam gurut-gurut.
Oh. Alhamdulillah. Lama besar macam gerut-gerut. Aduh. Weh, gelama pun. Ha. Kasar weh. Jarang jumpa gelama besar tapak tangan. Air gerut-gerut sampai. Malam pun macam ni, babe. Sebelah air masin, sebelah air tawar. Pergi makan. Wow. Sabar, sabar. Dah tambah-tambah. Main jig ni kadang asal, kadang kecil. Boleh lah saiz ni kan. Gerut-gerut lagi, tak ada orang lain. Dia lah. Garis sama dia. Cik, makan. Gerut lah ni makan macam ni. Empat tebu lah. Besar. Empat tebu dah macam gerut-gerut lah. Tahu kenapa ikan ni dipanggil empat tebu? Juga. Ya, bagi Balan buat goreng-goreng. Balan suka ikan-ikan ni. Ini macam gerut-gerut. Dia punya ketuk-ketuk tu macam dah tahu. Try. Ngala lucut. Dekat gerut-gerut. Nice. Solid hook. Ya, ni. Gelamu besar bang. Gelamu kami besar. Dah macam gerut-gerut besar. Allah lucut. Bukan lucut. Oh. Wah, jenah. Saya poket ya, boleh ya. Kan terpaksa tunda kan. Bateri habis tengah jalan. Tak pernah bateri habis, nak habis bateri. Cari ikan je pasal. Aku bateri habis. Man. Tayak bocor pula berganding dengan si tu. Abang Jamil. Nampak kan? Pelan lah. Sampai tolok tak.
Sampai terletak kayak. Lompat. Lompat apa dah jejak dasar. Alhamdulillah, syukur. Okey tu lauk. Bekas Tok Lan ni memang kena check tu. Dia dah. Oi, Sani. Batal Sani. Oi. 2 ekor. Patutlah dia cakap ikan ada. Ada tapi kita nak. Kat kepala dia kena kat kepala karang tadi. Ui. Orang tua ni. Oh, 2 ekor, geruk-geruk 3 ekor. Ui. Patutlah dia golak, dia kata. Tanya tu. Adalah si tak cakap saiz. Mati lah tu Lan. Alright gang, hari kedua dah menerat. Hari kedua. Adalah laut sikit ekor je gogon lagi. Semalam saiz ni je 5 ekor. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tapi kelama tu. Ini buat bekok sedap ni. GT ada juga ikan lain. Ni sekilo ada ni. Ni saiz biasa. Alright, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Dan Asri Bros. Assalamualaikum.